Belum try, belum tahu. Kuih koci, kuih tahu. Kena try dulu. Saya bagi contoh lah. Kalau kita tengok ya, seorang lelaki ada 4 isteri, seorang lelaki ada 4 isteri. Okey? Now, bayangkan kalau keempat-empat isteri ni bersepakat, mereka katakan, abang, kita empat-empat ni dah bersepakat, kita setiap orang nak 5 anak. 5, 5, 5, 5. Ada masalah tak untuk suami ni memenuhi permintaan mereka? Abang-abang di sini, ada masalah tak kalau you ada 4 isteri, semua isteri cakap kita nak anak 5, 5, 5, 5? Ada masalah ke tidak masalah? No hal. Betul tak? No hal. Bayangkan seorang isteri 4 suami. 4 suami ni pun sepakat mengatakan kita nak 5, 5, 5, 5. Apa berlaku kepada perempuan ni? Tak, macam mana dia mati? Kita test, tengok macam mana dia mati. Bayangkan isteri ni, 4 suami ni, keempat-empat suami ni akan berjihad dengan isterinya. Berjihad kan? Berjihad, tiba-tiba isteri mengandung. Tunggu 9 bulan, lahirkan anak. Hantar pergi DNA test. Oh, alamak, suami yang ketiga punya. Suami ketiga cakap apa? Syukur, alhamdulillah. Suami yang pertama, kedua, keempat cakap apa? Nauzubillah. Tunggu 40 hari pantang. Lepas 40 hari, keempat-empat akan jihad lagi. Betul ke tak betul? Mengandung, tunggu 9 bulan, DNA test. Alamak, suami yang ketiga lagi. Tunggu 40 hari, jihad lagi. Apa akan berlaku kepada perempuan ni? Kilang memproses anak. Itu pun saya tak cakap adil lagi. Kalau adil, artinya isteri ni kena pergi cari nafkah bagi suami, bagi anak kat rumah. Kan laki boleh buat, wanita pun boleh buat kan? Mana mungkin. Itu sebab Allah tak benarkan wanita kahwin lebih dari satu, benarkan lelaki. Ada orang cakap kalau belum try, belum tahu. Kalau kita try, kita akan tahu. Bayangkan kalau semua di sini lelaki, boleh tak lelaki di sini, boleh tak bayangkan untuk 10 saat saja, tak boleh lebih boleh bayangkan tak 10 saat? Jangan lebih tau, nanti balik kena tarik telinga. 10 saat saja. Bayangkan 4 wanita yang kamu kenal, kamu suka, dah jadi isteri kamu. Dan semua wanita di sini juga bayangkan 4 lelaki yang kamu suka nak jadi suami kamu. Semua dapat 4. You dapat, semua lelaki dapat 4 isteri, semua wanita dapat 4 suami. Tahu tak apa akan berlaku? Kalau satu Malaysia, semua lelaki kahwin 4, wanita pun kahwin 4. Apa akan berlaku? Kita semua mula-mula akan jadi bersaudara. Betul? Kalau satu orang kena HIV, semua kita akan kena apa? Jadi apa? Kita Malaysia akan jadi negara apa? Negara bersejarah. Ataupun kawan-kawan yang pupus. Tak praktikal. Tak praktikal. Inilah sebab-sebabnya kenapa dalam Islam lelaki boleh kahwin 4, wanita tak boleh. Okey, jelas? Okey. Mana lagi soalan yang nak saya jawab? Ada? Tutup aurat. Okey. Tutup aurat. Bila kita cakap tentang tutup hijab, hijab tutup aurat, dan bila kita cakap tentang hijab, biasanya barat mengatakan bahawa Islam menindas wanita sebab mereka kena tutup macam ni. Okey? Menindas wanita. Betul ke Islam menindas wanita? Kita nak tahu senang saja. Kita hanya perlu bandingkan wanita sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita, okey? Sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamadun sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Tengok kedudukan wanita sebelum itu. Macam mana? Kalau kita lihat di tamadun Babylon, tamadun Greek, tamadun Roman, tamadun Egyptian, tamadun pre-Arab, memang menindas wanita. Dulu-dulu wanita tidak berhak mempunyai apa-apa harta. Tamu cakap nak jual, tak berhak ada harta. Wanita ni dianggap sebagai simbol seks. Wanita, kalau suami membunuh seseorang, suami berhak mengambil isterinya untuk gantikan, untuk dihukum. Dan dalam Greek civilization, mereka anggap semua kejahatan datang daripada wanita. Dalam Roman civilization, suami pada bila-bila masa mempunyai hak untuk mengambil nyawa isterinya. Dalam pre-Arab civilization, pre-Arab,
Apa berlaku? Orang Arab banyak apa mereka buat? Mereka tanam anak perempuannya secara hidup-hidup. Betul ke tak betul? Nah, itu adalah kedudukan sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita, nampak tak? Ditindas. Tak ada hak. Tetapi bila kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua ini telah di-cancel. Artinya semua perkara yang tak baik menindas wanita ni telah diberhentikan. Dan wanita terus dinaikkan martabat mereka. Status wanita telah dinaikkan. Wanita terus mempunyai hak. Hak apa? Spiritual right, social right, economical right, political right, social right dan sebagainya. Wanita terus ada hak. Sekarang persoalan saya sekarang, Islam menindas wanita ke meningkatkan martabat wanita? Kalau kita bandingkan, kita nampak, betul ke tak betul? Meningkat ke ataupun menindas? Meningkat. Tapi bila kita bincang tentang hijab, biasanya kita berpersepsi bahawa hijab untuk wanita sahaja. Betul ke tak betul? Sebenarnya tidak benar. Kalau kita baca dalam surah An-Nur, surah ke-24, ayat 30, hijab Allah mula-mula turunkan kepada lelaki dulu. Ayat 30 untuk lelaki, ayat 31 hanya untuk wanita. Bila kita bincang tentang hijab di Malaysia secara umumnya, kita berpendapat bahawa hijab ni adalah pakaian saja, tutup. Betul ke tak betul? Tahu tak hijab ni ada berapa syarat? Hijab ada berapa syarat? Hijab ada 6 syarat. Yang pertama berbeza, yang 5 tu sama. Pertama yang berbeza iaitu lelaki hijabnya daripada pusat hingga lutut, wanita punya hijab adalah tutup keseluruhan badan melainkan muka dan tapak tangan. Itu perkara yang pertama yang berbeza. Yang kelima-lima lain sama. Yang pertama, mereka kena pakai baju yang tebal, yang baggy, besar, supaya tak nampak rupa bentuk. Okey, tak nampak shape dia, shape Coca-Cola ke dan sebagainya. Tak boleh. Yang kedua, tak boleh pakai pakaian yang terlalu jarang, terlalu nipis sehingga you boleh nampak blue color. Itu tak boleh. Yang ketiga, tak boleh pakai pakaian yang terlalu cantik, terlalu warna-warni hingga kita menarik perhatian opposite sex. Keempat, lelaki ataupun wanita tak boleh lelaki tak boleh berpakaian macam wanita, dan wanita tak boleh berpakaian macam lelaki. Dan kelima, lelaki dan wanita tak boleh berpakaian macam orang kafir. Contohnya, tak boleh berpakaian macam menunjukkan kita beragama Kristian. Boleh tak kita pakai macam nun, lepas tu kita letak cross kat situ? Boleh? Tak boleh. Boleh tak kita pakai baju Buddha pakai tu, baju orange tu? Boleh ke tak boleh? Boleh tak kita pakai baju padri pakai tu? Tak boleh. So, ini adalah hijab. Syarat hijab 6 untuk lelaki dan wanita. Yang pertama yang berbeza. Dan hijab ni bukan saja pakaian. Sentiasa kita bincang tentang hijab, kita ingat pakaian. Hijab ni termasuk apa? Tingkah laku kita, cara kita cakap, niat kita, pemandangan kita, apa yang kita dengar. Semua ni adalah hijab. Bukan saja pakaian. Dan kita selalu fokus kepada pakaian. Dan kenapa dalam Islam wanita kena tutup aurat? Sekarang ni kita bincang tentang wanita, soalan tadi ya. Kenapa wanita kena tutup keseluruhan badan? Diterangkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 59. Allah mengatakan dua sebab saja, dua sebab utama kenapa wanita kena tutup aurat, berhijab. Pertama, supaya mereka lihat sebagai wanita yang sopan. Dan kedua, supaya elak daripada dicaburi. Itu sebabnya. Nak jaga wanita, nak maintain wanita tu, nak protect wanita tu, bukan nak menindas wanita. So bila kita cakap macam ni, orang bukan Islam biasa akan cakap, tutup aurat pun kena rogol. Allah tak cakap tutup aurat tak kena rogol. Dia cakap tutup aurat elak daripada dicaburi. Kalau tak percaya, kita test. Bayangkan dua wanita ni adalah kembar, sama-sama cantik. Satu tutup aurat macam adik-adik kakak-kakak dekat belakang, satu lagi pakai seksi je, ada lain lagi. Okey, pakai jarang-jarang ya. Dua-dua sama rupa, sama cantik. Kalau pergi bandar Kelantan, Kota Baru, kalau lelaki yang nak kacau dia, kacau mana satu biasanya?
Yang seksi ke yang tutup aurat tu?